Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengetua ingin berkongsi sedikit nasihat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang gemar melepak di restoran mamak. Budaya melepak ini memang sudah menjadi kebiasaan, tetapi jika tidak dikawal, ia memberi kesan kepada kehidupan diri, keluarga dan masyarakat. Pertama, janganlah duduk terlalu lama hanya bermain game di handphone atau berbual tanpa henti. Ramai yang terlupa masa, sedangkan pelanggan lain menunggu untuk makan. Jika selesai makan, beredarlah, beri peluang kepada orang lain. Kesabaran dan adab ini bukan sahaja menunjukkan hormat kepada orang lain, tetapi juga melatih kita menjadi rakyat yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Kedua, budaya melepak berlebihan terutama pada lewat malam boleh memberi kesan negatif kepada keluarga. Apabila seorang ahli keluarga pulang lewat, masa bersama keluarga berkurang, komunikasi terganggu dan anak-anak kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Generasi muda pula mudah meniru. Jika melihat orang dewasa leka melepak sehingga lewat, ia menjadi satu norma yang tidak sihat. Ketiga, kesan melepak terlalu lama juga boleh menjejaskan kesihatan. Duduk lama tanpa aktiviti fizikal, tidur lewat, makan tanpa kawalan dan tekanan akibat kurang rehat akan memberi kesan kepada tubuh dan minda. Generasi kita memerlukan tenaga dan kesihatan untuk bekerja, belajar dan membina kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, pengetua menyeru agar kita semua bijak mengurus masa. Nikmati waktu makan dengan penuh kesyukuran, habiskan masa bersama rakan dan keluarga secara seimbang dan pulanglah ke rumah sebelum waktu maghrib. Ingat, masa bersama keluarga lebih berharga daripada masa yang dihabiskan hanya melepak. Jika budaya ini dapat diubah, kita bukan sahaja menjaga diri dan keluarga tetapi juga membentuk masyarakat Malaysia yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan prihatin. Jom kita berubah demi kebaikan diri, keluarga dan masyarakat. Jangan biarkan budaya melepak berlebihan terus menjadi kebiasaan yang merugikan generasi akan datang.